Isteri rasa apa? Allah, pilihan yang tepat. Ini subuh pun tak buat. Macam manalah aku boleh menikah dengan orang ni? Ya Allah, subuh tak adanya bangun. Nampaklah. Macam mana dia nak hormat dia kita? Silap-silap besok malam, bang, besok kalau abang nak bangun malam, abang kejutkan saya tahu. Kita sembahyang sama-sama. Allah, pukul 4 pagi isteri yang bangun, bukan kita yang kejut. Dia yang sediakan sejadah, dia yang letakkan sejadah. Allahu Akbar. Allah, suami jadi imam. Allahu Akbar. Rakaat pertama qul huwallah jadi, qul huwallahu ahad Allahus samad. Allahu Akbar. Rakaat kedua lam yalid wa sedih betul lagi aku ni. La ilaha illallah. Kak, janganlah pelekeh suami kak. Dia bangun sembahyang malam tu cantik kak. Qul huwallah 2 rakaat pun sah kak. Bagi sokongan. You can do it. Yes, my husband. You can do it, my husband. Buat. Nida. Abang tak ada surah lain ke bang? Janganlah condemn dia. Dia baru nak sembahyang malam. Mengadu pada Allah. Sekarang ni kita banyak masalah bang. Masalah anak saja masalah bang. Masalah menantu bang. Masalah cucu bang. Masalah di pejabat bang. Runsingnya aku ya Allah. Kadang-kadang dengan tak boleh tidur malam. Memikirkan. Tak boleh tidur. No. Bila tak boleh tidur, janganlah duduk di depan rumah. Duduk atas buayan kat depan serambi dekat buah pos tu. Kenapa tak tidur bang? Tak boleh tidur. Mikir masalah budak-budak. Tengah-tengah duduk fikir, hantu lalu masuk balik dalam rumah tuan ni. Janganlah macam itu. Hadapkanlah wajah awak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hadapkan. Aku serahkan diriku pada Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Surrender ya Allah. Aku surrender padamu ya Allah. Aku sakit ya Allah. Aku serahkan diri aku padamu ya Allah. Itulah nama dia, surrender. Cuba tengok tangan tuan-tuan.